Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sambung hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan kita telah cerita secara panjang tentang biodata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibn Umar iaitu Nabi SAW bersabda, man ta'azzama fi nafsih, yang bermaksud sesiapa yang membesarkan dirinya. Membesarkan diri yang dimaksudkan di sini iaitulah siapa yang bersifat sombong, angkuh dan bermegah-megah seperti yang dijelaskan dalam kitab An-Nihayah. Disebut pula dalam kitab Al-Fadal, man ta'azzama fi nafsih, perkataan Nabi ataupun sabda Nabi SAW, sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri, ay za'ama nafsahu 'aziman haitsu lam yadri anna an-ni'mata min rabbih wa ankara annaha min fadlillahi wa rahmatih wa dhanna annahu istahaqqa tilka an-ni'mah bi'ilmihi wa 'amalihi wa sara mudda'iyan lil fadli wal kamal wal 'izz wal jah, fa hadha alladhi yalqa Allah wa huwa alaihi ghadban. Kata dalam kitab Al-Fadal, hadis Nabi, sabda Nabi SAW yang bermaksud sesiapa yang membesarkan dirinya sendiri. Maksudnya sesiapa yang menganggap dirinya seorang yang agung. Za'ama, ataupun sesiapa yang mendakwa dirinya aziman, dirinya agung, sedangkan dia tidak menyadari bahawa segala nikmat yang dimilikinya datang daripada Tuhannya. Kadang-kadang manusia ni dia bukan tak tahu nikmat yang dia sedang nikmat yang ada pada dia tu, bukan dia tak tahu semuanya datang dari Allah. Tetapi kadang-kadang manusia ni dia lupa, ataupun dia sengaja lupa, dan ataupun dia tak teringin untuk ingat. Dia merelakan diri dia lupa bahawasanya semua nikmat yang ada pada dia semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang seumpama ini menjadikan dia itu merasakan diri dia agung dan besar, sehingga dia mengingkari bahawa nikmat itu adalah kurniaan Allah dan rahmatnya, dan dia menyangka bahawa dia berhak memperolehi keagungan dan kebesaran tersebut kerana ilmu dan amalnya sendiri. Dia dapat kelebihan, dia rasa macam kelebihan itu dia perolehi kerana ilmu dia pandai. Kerana kelebihan dia yang usaha sendiri, dia sampai ke tahap itu. Sehingga ya, kita mustahil untuk kita nafikan setiap orang merasakan apa-apa kelebihan yang ada pada diri dia, hasil daripada usaha dia, mustahil untuk kita nafikan perkara itu. Tapi bukan sampai ke tahap dia menafikan sehingga segala-gala yang dia miliki itu hanyalah dari usaha dia semata-mata. Jangan sampai ke tahap itu. Tidak boleh tidak, kita mesti sedar kelebihan yang ada pada kita itu adalah kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang ada pada diri kita tu dia dengan usaha kita, tetapi dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha yang kita lakukan di samping keizinan daripada Allah. Bahkan kita yang mampu berusaha adalah taufik daripada Allah. Tu yang sebut tadi, taufik dari Allah Ta'ala yang mendorong kita sehingga kita ada kesedaran awal, mampu berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita. Semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud taufik. Itu maksud taufik. Tapi kalau dia tak ada perasaan itu, dia tidak ada kefahaman itu, sehingga dia merasakan semua nikmat itu dia perolehi hasil daripada ilmu dia dan usaha dia sendiri. Lalu dia mendakwa dirinya memiliki kelebihan, kesempurnaan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Orang seperti inilah yang akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maknanya kalau dia menafikan
taufik daripada Allah, inayah daripada Allah, bantuan daripada Allah. Kalau dia menafikan semua itu, dia sampai ke tahap dia bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala alaihi ghadban, Allah Ta'ala murka kepada dia. Kita semua sedia maklum, kalimah ghadban sama seperti Rahman, wazan Rahman, Rahman, Ghufran. Wazan-wazan yang seumpami itu, timbangan-timbangan kalimat dalam bahasa Arab yang seumpami itu membawa maksud mubalaghah, bersangatan. Maksudnya yalqallah, dia bertemu dengan Allah, dan Allah alaihi ghadban, Allah Ta'ala sangat murka kepada dia. Kenapa Allah Ta'ala murka kepada dia? Kerana kita dah sebut dalam kuliah yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, Allah Ta'ala berfirman, al-kibriya izari, sombong, angkuh itu adalah pakaian aku, kata Allah Ta'ala. Maka siapa yang merebut pakaian aku daripada aku, dia akan mendapat kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu tuan-tuan, semua kita ni ada perangai ni, ada sifat rasa macam kelebihan yang kita miliki dari usaha kita sendiri. Jangan lupa, dan kita mesti berhati-hati, jangan sampai perasaan itu menjadikan kita seolah-olah tidak merasai semua itu daripada Allah. Kita merasakan kita sahaja yang disebabkan kepandaian dan usaha kita sahaja kita memperolehi pencapaian tertentu. Jangan sampai ke tahap itu. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan yakin di dalam hatinya bahawa setiap nikmat datang daripada Allah. Hal ini kita kena ada dalam diri kita. Sebab tu zikir pagi dan petang yang Nabi ajak. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik famink wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Allah, berpetang apa-apa yang kami berpetang, kami miliki apa-apa nikmat, ataupun siapa-siapa pun memperoleh nikmat pada petang ini, famink, semuanya adalah daripada Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, zikir-zikir yang datang dari Nabi, doa-doa yang datang dari Nabi ini adalah zikir-zikir dan doa-doa yang sepatutnya menjadi tumpuan dan keutamaan kita. Kita baca dalam keadaan kita faham maknanya, maka semua zikir-zikir itu akan sentiasa mengingatkan kita kepada apa yang wajib kita ingat. Antaranya perkara ini, iaitulah di dalam hati setiap orang yang beriman sentiasa ingat bahawasanya semua nikmat yang dia perolehi datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu maka semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu kita dituntut untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seseorang yang beriman akan bergembira dengan sampainya nikmat Allah kepadanya. Kita jangan sampai tak iktiraf kita memiliki sesuatu kelebihan. Bahkan agama suruh kita bersyukur atas kelebihan yang kita terima daripada Allah. Maknanya kita sedar benda itu satu kelebihan ada pada kita. Tapi bukan dengan riak, bukan dengan sombong, tetapi kita sedar semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya kita bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, dengan limpah kurnia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Hadis Nabi bukan bermaksud jangan sampai ke tahap kita menafikan kurniaan Allah kepada diri kita. Kita mengiktiraf kelebihan tersebut, tetapi kita bergembira kerana nikmat yang ada pada kita itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman seperti ini tidak termasuk dalam ancaman hadis, dan dia juga tidak dicemari sifat riya ataupun ujub. As-San'ani dalam At-Tanwir Syarah Jami' As-Saghir mengatakan, yang bermaksud hadis Nabi SAW, sesiapa yang merasakan dirinya hebat, maksudnya seseorang yang berkeyakinan dirinya hebat dan mulia serta merasakan dirinya berhak menerima penghormatan dan kemuliaan daripada orang lain. Maksudnya sifat sombong yang ada di dalam hatinya itu terpancar pada anggota badannya,
sehingga dia berjalan dengan penuh keangkuhan dan berlagak. Ada orang dia berjalan dengan penuh keangkuhan dan berlagak kerana sifat sombong yang ada dalam diri dia. Kita memohon kepada Allah, kita memohon perlindungan dengan Allah dari sifat seperti itu. Tapi ada orang dia berjalan, dia usaha dah, dia tak rasa pun sombong, tapi gaya dia berjalan itu seperti orang sombong. Itu tak termasuklah, tidak termasuk dalam hadis. Oleh kerana itu, sesiapa yang dia perasan cara perwatakan dan penampilan dia itu seperti orang sombong, dia kena berusaha berakhlak dengan akhlak yang menyalahi sifat kesombongan. Sebab itu dalam hadis Nabi suruh kita berakhlak, kita berusaha berakhlak dengan akhlak yang baik. Dalam hadis Nabi SAW beri galakan kepada para sahabat, orang Arab yang jarang senyum, Nabi nak suruh dia senyum. Lalu Nabi kata, inna tabassumaka, sesungguhnya tabassum kamu itu fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum di hadapan saudara kami itu, satu sedekah. Sebab apa? Nabi nak anjurkan orang Arab yang jarang senyum, kasar orangnya, supaya mereka berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka demikian juga ada orang, kalau dia memang dia dilahirkan, dia tak ada sifat sombong, tapi cara penampilan, perwatakan, cara bercakap dia, semua orang tengok. Kalau 10 orang tengok dia, semua 10 orang kata dia sombong. Dan dia sedar perkara itu, dia kena berusaha memperbaiki, memperelokkan akhlak dia, supaya dia dapat berakhlak dengan akhlak yang baik. Macam ada orang, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia sifat sabar. Sabar orang dia. Orang maki dia, dia tak marah. Orang pukul dia sikit-sikit, dia tak marah. Kena apa-apa sikit, dia tak marah. Jadi orang sabar. Ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan sifat baik dia. Ada orang, dia tak ada sifat sabar. Pantang kena silap sikit, oh dia mengamuk, dia marah, dia cepat marah. Maka menjadi tanggungjawab dia untuk memperbaiki akhlak dia, memperhiaskan diri dia dengan akhlak yang sabar. Macam itulah Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap orang anugerah yang tak sama. Maka sesiapa yang dapat ciri-ciri keelokan pada diri dia, dia bersyukur kepada Allah dan menjaga sifat itu tersebut. Sesiapa yang tak dikurniakan dengan sifat yang ciri-ciri yang baik, maka dia bertanggungjawab menghiaskan diri dia dengan akhlak yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Orang yang sombong, merasa dirinya berhak untuk menerima keagungan, Nabi kata dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala sangat murka kepadanya, iaitu Allah memperlakukan orang yang seperti itu, yang dimurkai oleh Allah, sebagaimana perlakuan terhadap orang yang dimurkai. Cuba tuan-tuan bayang, manusia kalau dia marah kepada seseorang, dia buat apa? Dia akan pukul, dia akan dia tak belas kepada orang tersebut. Itu kalau kita kata manusia sama manusia. Bukan kita nak samakan Allah dengan makhluk, tetapi untuk taqribul faham, untuk kita dapat sedikit memberi gambaran. Kalau manusia, kalau kita tak suka kepada seorang, marah sangat kita, bukan tak suka, marah sangat kita kepada dia, apa yang kita akan buat kepada orang tu? Katakan orang tu melakukan kesalahan yang kita mustahil boleh maaf kat dia, apa kita buat kat dia? Mungkin kita akan buat teruk kepada dia. Bagaimana kalau Allah yang lebih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana kalau Allah Ta'ala murka kepada seorang? Allah Ta'ala akan memperlakukan kepada orang seperti itu seperti mana orang yang dia murkai, kerana orang tersebut telah cuba menyaingi Allah pada sifat kebesaran dan keagungannya, yang diibaratkan sebagai izar, yakni kain sarung, dan ridak, yakni selendang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting Nabi nak gambarkan, sesiapa yang cuba sombong, cuba angkuh, dia seperti merebut kain selendang dan kain daripada Allah, yang mana pakaian selendang dan kain ni tak ada orang nak berkongsi dengan orang lain, milik dia semata-mata. Maka apabila Allah Ta'ala kata takabur itu selendang aku, kain aku, maka sesiapa yang cuba merebut sesuatu yang tidak boleh dikongsi dengan sesiapa, sudah pasti dia akan diterima azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dalam hadis lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang saya maksudkan, iaitu al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nar. Yang bermaksud dalam hadis kursi Allah Taala berfirman, kebesaran iaitu al-kibriya adalah selendangku dan keagungan adalah kain sarungku. Sesiapa yang menyaingiku ataupun sesiapa yang merebutnya pada salah satu daripada keduanya, sesiapa yang merebut kain dan selendangku ataupun salah satu dari keduanya, pasti aku akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan sifat al-kibriya, iaitulah kebesaran ataupun sombong. Kita sombong pada manusia sifat terkeji. Tetapi sombong pada nisbah Allah sifat kemuliaan. Kita terima benda tu. Cuba tuan tengok, seorang pemimpin kalau semua okey, semua kita kata itu satu kecacatan. Pemimpin masyarakat, pemimpin negara kalau semua tawaduk, satu kecacatan. Tawaduk kena pada tempat dia. Tapi kalau pemimpin di hadapan orang ramai, dia kena tunjukkan kehebatan. Itu sifat pemimpin. Kalau pemimpin nampak lemah, semua orang tengok Allah lemahnya pemimpin ni, bukan satu kehebatan, satu keaiban. Kita iktiraf perkara tu. Kalau manusia yang memimpin pun kita nak dia berdiri dengan hebat, bercakap dengan hebat, watak sebagai watak pemimpin. Kerana itu, apatah lagi Tuhan yang menguasai segala-galanya. Maka sifat sombong pada manusia satu keaiban, tetapi satu kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan yang memiliki segala-galanya. Kerana itu jangan ada dalam hati kita, macam mana Allah Taala sombong? Kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala, dia memang berhak sombong. Kerana dia memiliki segala-galanya. Sombong pada nisbah Allah satu kemuliaan. Kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Kerana itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kebesaran dan kibriya ataupun kesombongan ialah selendangku dan keagungan, al-azamah, ialah kain sarungku. Hadis ini menunjukkan sifat kesombongan dan keagungan serta sifat-sifat lain yang seumpamanya merupakan sifat-sifat Allah yang maha mulia, mengkhususkan untuk dirinya. Allah Ta'ala khususkan sifat-sifat ini hanya untuk dia sahaja, tidak dimiliki oleh mana-mana makhluk. Pada hak Allah Ta'ala, sifat-sifat ini merupakan sifat kesempurnaan, seperti yang saya sebut tadi. Adapun pada manusia, sifat-sifat ini merupakan sifat tercela dan menunjukkan kekurangan. Dalam hadis kursi yang kita baca sebentar tadi, Nabi menyampaikan firman Allah, al-kibriya ridai, yang bermaksud kebesaran adalah selendangku. Maksudnya Allah Ta'ala memiliki kemuliaan. Allah Ta'ala memiliki kebesaran dan ketinggian yang mutlak mengatasi seluruh makhluk. Kemuliaan, kebesaran dan ketinggian Allah itu mutlak. Maksudnya dia tak terkait. Allah Ta'ala ni dia tak terkait dengan apa-apa. Allah Ta'ala ni menjadi mulia kalau manusia mengagungkan dia. Tidak. Kalau tak ada siapa mengagungkan Allah Ta'ala kekal sebagai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu sifat Allah, sifat yang mutlak. Sifat kemuliaan yang mutlak. Dia melihat dirinya mempunyai kelebihan, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun selainnya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia memiliki keagungan dan kebesaran tersebut. Manakala dalam hadis dinyatakan adapun al-kibriya ridai, ar-rida yang diterjemahkan sebagai selendang ialah pakaian yang dipakai pada bahagian kepala atau bahu. Penyebutan selendang di sini hanyalah sebagai satu perumpamaan untuk mendekatkan kefahaman, supaya kita dapat faham. Kerana Allah tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya. Mustahil kita kata Allah Ta'ala memakai rida, mustahil. Tetapi hadis ini nak memberitahu untuk bertujuan mendekatkan kefahaman, supaya kita dapat faham. Kerana Allah tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluknya dan sifat-sifatnya sama sekali tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Dan miliknya lah segala kebesaran di langit dan di bumi. Allah sahaja yang memiliki sifat kebesaran di seluruh alam. Oleh itu tidak boleh bagi mana-mana hamba bersifat dengan sifat tersebut. Bahkan Allah mengancam orang yang sombong dengan neraka
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, penghuni neraka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam untuk kekal di dalamnya, khalidina fiha, kamu semua kekal di dalamnya. Lalu Allah Ta'ala sebut, maka amat buruklah tempat tinggal orang-orang yang sombong. Mutakabbirin pada nisbah makhluk manusia, sifat yang tercela, dan menjadikan orang-orang yang sombong itu berhak dapat azab neraka Jahannam. Demikian juga di dalam hadis yang kita sedang bincangkan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kursi, wal 'azamatu izari, dan keagungan ialah kain sarungku. Sama juga izar, iaitulah kain yang dipakai daripada pinggang ke bawah. Tujuan dia untuk taqribul faham, mendekatkan kefahaman. Bukan maksud Allah Taala pakai kain, bukan maksud begitu, tapi untuk mendekatkan kefahaman. Penyebutan izar, kain di sini, hanyalah sebagai perumpamaan bagi mendekatkan kefahaman, sedangkan sifat Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk. Allah Ta'ala berfirman, faman naza'ani wahidan minhuma, sesiapa yang berebut dengan aku salah satu daripada sifat tersebut, maka qadhaftuhu finnar, aku akan campakkannya ke dalam neraka. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sifat kebesaran dan keagungan merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Kita dah sebut sebentar tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang menjadi tajuk perbincangan utama kita pada malam ini, iaitulah Nabi bersabda, awikhtala fi misyatih, yang bermaksud atau seseorang itu berjalan dengan gaya sombong dan angkuh. Nabi SAW bersabda berikutnya, orang itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada orang tersebut, dan Allah Ta'ala akan memperlakukannya seperti mana perlakuan orang yang dimurkai. Hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa rakiba al-himara bil aswaqi wa ataqala asyata fahalabaha. Tidak dianggap sombong seseorang yang makan bersama pembantunya, menunggang keldai di pasar-pasar dan mengepit kaki kambing lalu memerah susunya. Hadis yang berikutnya selepas hadis Imam Bukhari datangkan hadis tentang larangan bersikap sombong, lalu Imam Bukhari datangkan hadis menceritakan tentang sifat-sifat orang yang tidak sombong. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ambil sedikit maklumat tentang Abu Hurairah. Tujuan dia apa? Untuk kita kenal sahabat Nabi, untuk datang perasaan sayang dan cinta kita kepada sahabat Nabi, kerana kita berkeyakinan sayang dan cinta kita kepada sahabat merupakan satu ibadah, yakni kita diberi pahala kerana sayang dan cinta kepada sahabat. Kita diberi pahala kerana sayang dan cinta kepada orang-orang yang beriman. Ini satu perkara yang perlu disebarkan dalam masyarakat kita. Sayang, cinta, kasih kepada orang yang beriman, satu ibadah. Dapat pahala. Seperti mana kita nak berzikir untuk dapat pahala, kita nak sayang dan cinta orang beriman kerana nak pahala. Bukan kerana nak dapat kawan. Bukan kerana nak dapat kawan. Tapi kerana kita beribadat kepada Allah dengan sayang dan cinta kepada orang beriman. Apatah lagi orang-orang yang dijamin syurga seperti para sahabat Nabi. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah diberi gelaran dengan gelaran Abu Hurairah, gelaran kunyah Ad-Dawsi Al-Azdi Al-Yamani. Dia berasal dari kabilah Daus ibn Adnan bin Abdillah ibn Zahran. Ini kabilah dia. Dia orang Ad-Daus. Daus ni tempat orang Yaman. Abu Hurairah ni orang Yaman. Para ahli sejarah berbeza pendapat tentang nama sebenarnya. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar, dan itulah pandangan yang masyhur di kalangan para ulama. Ada pandangan-pandangan lain lagi, tapi yang paling masyhur di kalangan ahli sejarah, nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr, dengan sad, huruf kha, huruf ra, Sakhr.
Diriwayatkan daripada beliau bahawa beliau berkata, kana ismi fil jahiliyati, Abu Hurairah pernah berkata, nama aku ketika aku jahiliyah ialah Abdus Syams, hamba matahari. Fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman. Lalu Rasulullah namakan aku dengan nama Abdul Rahman. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di kalangan sahabat Nabi yang memiliki nama yang tak elok ketika kafir, ketika musyrik, bila dia masuk Islam, Nabi akan tukar nama dia kepada nama yang memiliki makna yang lebih baik. Abdul Syams, hamba matahari, Nabi tukar kepada Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Ar-Rahman, hamba kepada Allah yang Ar-Rahman. Rasulullah memanggil Abu Hurairah dengan panggilan Abahir. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah berkata, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajada labanan fi qadahin faqala Abahir. Hadis ini lagi kita akan baca. Pasal hadis ini menarik, panjang sikit, tapi kita nak habaq kata dalam hadis ini Rasulullah memanggil Abu Hurairah bukan dengan nama ya Abu Hurairah, tak. Nabi kadang-kala ataupun kerap kali Nabi memanggil Abu Hurairah dengan gelaran Abahir. Hir tu kucing lah. Abahir. Hurairah ni kucing kecil. Hurairah ni kucing kecil. Seperti mana Sulaiman kecil kepada Salman. Kalimah kecil kepada perkataan Salman. Begitulah Sulaiman, Hurairah, begitulah dalam bahasa Arab. Dia ada isim tasghir. Ibu kepada Abu Hurairah bernama Maimunah binti Subaih. Maimunah binti Subaih. Abu Hurairah dan mak dia Maimunah binti Subaih, kedua-duanya beriman dan mati dalam keadaan beriman. Abu Hurairah dan mak dia radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala redha mereka berdua. Baik, kita tengok hadis yang ni. Abu Hurairah memeluk Islam antara peristiwa Hudaybiyah. Pasal macam dah baca dah perkara ni, tapi kita tengok lagi yang berikutnya. Abu Hurairah selalu bersama dengan Nabi. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Ni dalam hadis ni Nabi panggil dengan gelaran Abu Hurairah. Kadang-kadang Nabi panggil beliau dengan gelaran Abahir. Dalam hadis ni Nabi panggil Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'budan nas, wa kun qani'an takun ashqaran nas, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Ini hadis Nabi kepada Abu Hurairah ni kita baca untuk kita ambil pengajaran. Takun mu'minan wa ahsin jiwara man jawarak, takun musliman wa aqilla ad-dhahik. Allah. Fa inna kathrata ad-dhahiki tumitul qalb. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, jadilah seorang yang wara'. Nabi suruh Abu Hurairah jadi wara'. Maka demikian juga arahan yang sama Nabi sampaikan kepada kita, sudah tentu untuk menjadi wara'. Kata Nabi, jadilah seorang yang wara', wahai Abu Hurairah, nescaya engkau menjadi manusia yang paling kuat beribadat. Jadi wara', kita jadi ahbudun nas, orang yang paling kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata kepada Abu Hurairah, jadilah seorang yang bersifat qanaah, cukup. Apa yang Allah Taala beri, cukup. Dia rasa cukup. Walaupun orang lain kata Allah teruknya, tapi Allah Ta'ala beri, kata qanaah, kita rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadilah seorang yang bersifat qanaah, nescaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Nak jadi orang yang bersyukur, kena rasa cukup dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jangan duk rasa, pasal apa aku tak jadi macam orang tu, pasal aku tak jadi kaya macam orang tu, pasal apa aku tak begitu, pasal apa aku tak begini, kenapa orang tu lebih daripada aku, tak dapat pada aku kelebihan dia. Jangan ada perasaan tu. Sentiasa kita rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka sudah tentu kita akan jadi orang yang bersyukur. Kata Nabi lagi kepada Abu Hurairah, kasihilah ataupun wa ahibba linnasi, sukalah untuk manusia apa yang engkau suka untuk dirimu sendiri. Ini satu sifat yang jarang ada pada orang hari ini. Sukalah kepada manusia apa yang kamu suka untuk diri kamu sendiri. Dulu ada sebuah hadis yang saya rasa kena perbetul terjemahan dia. Iaitulah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman seorang daripada kamu, terjemahan dulu, terjemah, sehinggalah dia sayang kepada saudara dia seperti mana dia sayang kepada dirinya sendiri. Sebenarnya hadis itu bermaksud hatta yuhibba li akhi, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah dia suka untuk saudara dia apa yang dia suka untuk diri dia. Beza tak tuan-tuan? Kalau terjemahan pertama yang lama, dia kata tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia sayang kepada saudaranya seperti dia sayang kepada diri dia sendiri. Macam mana tuan-tuan? Dah tentulah kita akan sayang diri kita lebih daripada orang lain. Betul tak? Mesti kita sayang diri kita daripada orang lain. Kita hanya dituntut untuk sayang Allah dan Rasul lebih dari diri kita. Kita tak dituntut untuk sayang orang lain lebih dari diri kita. Dan susah manusia nak buat begitu. Oleh kerana itu, terjemahan yang paling tepat ialah tidak sempurna iman seseorang daripada kamu hatta yuhibba li akhi, sehinggalah dia suka untuk lam tu lam tamlik, sehinggalah dia suka apa-apa yang dimiliki oleh saudara dia seperti mana dia suka apa-apa yang dia dapat untuk diri dia. Kalau dia suka diri dia mendapat kebaikan, maka demikian juga dia mengharapkan saudara dia dapat kebaikan. Dia suka tidak berbohong, dia tak suka orang cakap tipu kepada dia, maka dia tidak akan bercakap bohong dengan orang lain. Itu maksud sehinggalah dia suka untuk saudara dia apa yang disuka untuk diri dia. Jadi Nabi SAW sebut kepada Abu Hurairah, sukalah untuk manusia apa yang engkau suka untuk diri kamu sendiri. Nescaya engkau menjadi seorang mukmin yang sebenar-benarnya. Kemudian kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada jiranmu wahai Abu Hurairah. Nescaya engkau menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim. Berbuat baik dengan jiran. Jiran ni mungkin kita boleh faham dengan dua makna. Sama ada jiran merujuk kepada jiran tetangga, orang yang berdekatan dengan rumah tempat tinggal kita, ataupun jiran dalam erti kata yang lebih luas, iaitulah merangkumi orang-orang yang kenal walaupun rumah dia tak duduk satu kampung dengan kita. Kita duduk di satu kampung, dia duduk di kampung yang lain, tetapi kita jiran dalam erti kata kita selalu jumpa dia di masjid, di tempat kerja, di pasar barangkali. Orang meniaga di pasar, dia duduk di pasar tu, jiran dia orang yang meniaga sebelah pada dia, walaupun orang tu tak duduk satu kampung dengan dia, tapi di pasar orang tu jiran dia. Maka kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada jiranmu, nescaya kamu menjadi seorang muslim yang baik. Kurangkanlah ketawa. Ini susah ni tuan-tuan. Dalam zaman hari ini semua orang nak gelak ketawa. Dan semua kita menyangkakan gelak ketawa itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Tetapi cuba tuan-tuan bayang, cuba kita renung hadis Nabi ni. Nabi kata kepada Abu Hurairah, kurangkanlah ketawa, kerana banyak ketawa itu mematikan hati. Kita semua nak ketawa. Bukan tuan-tuan, saya pun sama juga. Ketawa je kita, tengok TikTok nak ketawa. Tengok YouTube, cari video-video yang boleh mentertawakan kita. Dengan kawan-kawan, suka kawan-kawan yang boleh kita ketawa. Sebahagian orang kuliah agama pun nak dengar ketawa juga. Sehingga ustaz terpaksa ikut trend orang ramai. Terpaksa juga buat lawak supaya orang suka kepada ustaz. Yalah, mudah-mudahan setiap orang ada kelebihan. Mudah-mudahan dengan gelak ketawa yang dia buat tu, dia boleh tarik orang kepada kebaikan, mudah-mudahan. Tetapi tuan-tuan, kita perlu ambil perhatian kepada hadis ini. Nabi kata, kurangkan ketawa, kerana banyak ketawa mematikan hati. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan, ini hadis antara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, agak panjang. Kata Abu Hurairah, kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikatun fada'utuha yawman. Kata Abu Hurairah, aku sering mengajak ibuku memeluk Islam sedangkan dia masih seorang musyrik. Fada'utuha yawman, satu hari aku seru dia, aku dakwah kepada dia supaya dia masuk Islam. Fasma'atni fi Rasulillah ma akrah. Bila aku ajak dia masuk Islam, dia cakap satu perkara bagi aku dengar tentang Rasulullah
yang aku tak suka. Maknanya mak dia cakap benda tak elok tentang Rasulullah. Barangkali maki, barangkali cela dan seumpamanya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ana abki. Lalu aku datang kepada Rasulullah dalam keadaan aku menangis. Sedih kerana mak aku setiap hari aku ajak dia masuk Islam tapi dia mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu akhlak yang kita kena contohi. Iaitulah bagaimana bersungguhnya Abu Hurairah berdakwah kepada mak dia. Barangkali kita pada hari ini kita dakwah orang banyak kali dakwah tapi dia ketegak. Barangkali kita akan putus asa. Kita akan kata, dah ajak banyak kali dah, hantar pergi ke hang lah, nak masuk Islam masuk, tak masuk sudah. Itu kita pada hari ini. Tapi Abu Hurairah tidak. Abu Hurairah bila mak dia cela Rasulullah, dia pergi jumpa Rasulullah, wa ana abki, dalam keadaan aku menangis, kata Abu Hurairah. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ila Islam. Ya wahai Rasulullah, aku selalu ajak mak aku masuk Islam. Fata'aba alayya, dia tak mau masuk Islam. Fada'autuha al-yawm, hari ini aku ajak dia lagi sekali masuk Islam. Fa asma'atni fika ma akrahu, lalu dia cakap sesuatu, dia memperdengarkan kepada aku sesuatu tentang engkau yang aku tak suka wahai Rasulullah. Maksudnya dia kata, mak dia kata kat Rasulullah, fad'ullah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, an yahdiya umma Abi Hurairah, semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Rasulullah berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Tuan-tuan boleh ambil lafaz ni, Allahumma hdi. Maksudnya kalau kita nak doa hidayah kepada orang-orang tertentu, Allahumma hdi fulan, fulanan ibna fulan, ya Allah berilah hidayah kepada fulan bin fulan. Kita ambil lafaz doa yang Nabi baca. Nabi kata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepada mak Abu Hurairah. Faqarajtu mustabshiran bida'wati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun tinggalkan Nabi dalam keadaan gembira disebabkan doa Nabi untuk mak aku. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab, bila aku sampai di rumah aku menghampiri pintu rumah, fa idza huwa mukhafun, pintu rumah tertutup, fa idza huwa mujafun, fasami'at ummi khashfa qadamai. Bila aku dekat dengan rumah, mak aku yang berada dalam rumah dengar bunyi kaki aku. Faqalat makanak ya Abu Hurairah, tunggu sat wahai Abu Hurairah, tunggu sat. Fasami'tu khadatal ma', Abu Hurairah kata bila mak dia kata begitu, tiba-tiba aku dengar bunyi air, mak dia mandi. Mak dia mandi. Faghtasalat, mak dia mandi, walabisat dir'aha, dan mak dia pakai pakaian dia. Fa'ajilat an khimariha fafatahat al-baba thumma qalat, dia pakai pakaian dia, disebut kat sini pakai khimar, kain tudung dia. Lalu mak Abu Hurairah buka pintu, thumma qalat, kemudian mak dia kata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus masuk Islam. Mustajabnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Hurairah, faraja'tu ila Rasulillah, bila aku dengar mak aku masuk Islam, syahadah, 2 kalimah syahadah, dengan segera aku terus kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana abki minal farah, dan aku masih menangis, tapi menangis kali ini menangis kerana gembira. Qala, lalu kata Abu Hurairah, aku berkata, ya Rasulullah abshir, wahai Rasulullah terimalah kabar gembira, qad istajaballahu da'watak, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenuhi permintaan kamu wahai Rasulullah. Wahada umma Abi Hurairah, dan Allah Ta'ala telah memberi hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Fahamidallah wa athna alaihi, lalu kata Abu Hurairah, lalu Rasulullah memuji Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala khaira, dan Nabi sebut perkara-perkara yang baik. Qala, kata Abu Hurairah, qultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi almu'minin wa yuhabbibahum ilaina
Abu Hurairah kata, "Ya Rasulullah, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Dan supaya Allah menjadikan orang-orang beriman dicintai oleh kami. Saya nak tekankan perkataan Abu Hurairah ni. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman. Maknanya siapa yang nak dapat iman ataupun siapa yang nak masukkan diri dalam kategori orang-orang yang beriman, antara perkara yang perlu dia tahu, dia kena sayang dan cinta kepada Abu Hurairah dan mak Abu Hurairah. Kerana ini permintaan Abu Hurairah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa. Rasulullah berkata, "Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini, iaitulah Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh hamba-hamba-Mu yang beriman. Dan jadikanlah orang-orang beriman dicintai oleh mereka berdua." Jadikanlah Abu Hurairah dan ibu dia dicintai oleh orang beriman. Oleh kerana itu kita kena cinta kepada Abu Hurairah dan mak Abu Hurairah. Lalu kata Abu Hurairah, maka tiadalah seorang beriman pun yang diciptakan oleh Allah yang mendengar tentang diriku atau melihatku, melainkan dia mencintai aku. Maka kita mendengar malam ni tentang Abu Hurairah, kita kena cinta dan sayang kepada Abu Hurairah dan mak Abu Hurairah. Kena berusaha ke arah itu. Bahkan sepatutnya kita berusaha ke arah itu, kerana kebanyakan hadis yang sampai kepada kita tentang agama Islam, kebanyakannya datang dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun minas sahbi fawqa alfi qad naqalu, kata para ulama. Ada 70 orang dari kalangan sahabat telah meriwayatkan kita hadis Nabi lebih daripada 1000 buah hadis. Ulama kata Abu Hurairah, mula-mula sekali Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada kita, maka semestinya kita sayang dan cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita berhenti seketika untuk azan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Baik, kata para ulama, sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairu mudar. 7 orang dari kalangan sahabat, lebih daripada 1000 telah mereka nukilkan dari hadis yang diucapkan oleh Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih, iaitulah Nabi sebaik-baik mudar. Mereka 7 orang yang dimaksudkan di kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu, iaitulah Abu Hurairah wa Sa'adun wa Jabirun wa Anasun wa Siddiqatu wa Ibnu Abbasin kadza Ibnu Umar. Iaitulah Abu Hurairah, Sa'ad, iaitulah Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Anas. Demikian juga Siddiqah, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha, wa Ibnu Abbasin, dan Ibnu Umar. 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak. Paling banyak sekali Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah sendiri beritahu, kata dia, ma kana ahadun ahfadhu li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Tak ada seorang pun sahabat yang paling banyak menghafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada aku. Illa ma kana min Abdullah bin Amr, melainkan apa yang ada, hadis yang ada di sisi Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Fa inni kuntu a'i biqalbi wa kana ya'i biqalbihi wa yaktubu biyadihi. Kata Abu Hurairah, kenapa dia kata begitu? Karena aku a'i biqalbi, aku hafal hadis Nabi. Adapun dia adapun Abdullah ibnu Amr ya'i biqalbi, dia hafal dengan hati dia, wa yaktubu biyadihi, dan dia juga catat, dia tulis. Abu Hurairah kata, fa innahu yaktub wa ana la aktub. Kerana dia pandai menulis, adapun aku tak reti menulis. Kerana Abu Hurairah orang susah, orang datang dari Yaman. Manakala Abdullah ibnu Amr ibn al-As, Amr ibn al-As, orang bangsawan, orang pembesar Quraisy. Jadi anak dia orang berpendidikan, menyebabkan anak dia pandai menulis. Lalu kata Abu Hurairah, tak ada seorang sahabat yang boleh lawan hadis yang aku hafal melainkan dia, Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Kenapa? Kerana dia pandai menulis, manakala aku tak pandai menulis. Sekalipun begitu perkataan Abu Hurairah, tetapi ternyata hadis yang dinukilkan sampai kepada kita, Abdullah ibnu Amr ibn al-As tak boleh mendekati hafalan Abu Hurairah. Abu Hurairah tetap lebih banyak daripada Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Allah Ta'ala redha mereka semua. Al-Imam Syafi'i menyatakan anna Abu Hurairah ahfaz, bahawasanya Abu Hurairah adalah orang yang paling kuat hafalannya dalam kalangan mereka yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i. Kira-kira 800 orang atau lebih daripada kalangan para sahabat Nabi yang telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah tu paling banyak, lebih 800 orang sahabat ambil hadis daripada Abu Hurairah, dan sahabat sampaikan kepada orang lain, menunjukkan kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau juga, Abu Hurairah juga merupakan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau telah meriwayatkan hadis sebanyak 5374 hadis. Ada juga yang menyatakan bahawa jumlah asalnya ialah 5364 hadis. Maknanya hadis yang sampai kepada kita dari Abu Hurairah ada lebih kurang dalam 5000 lebih. Perkara yang berikutnya iaitulah tentang ibadah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ingat setakat itu saja. Kita sambung tentang ibadah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan ada apa-apa kemusykilan nak tanya? Ada apa-apa soalan? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.